buku Bling ke? Tapi dia buku edisi yang lama. Kau tahu tak? Hari ni Bling datang sekolah kita. Untuk apa Bling datang? Ada program Jom Baca dan Jelajah Sekolah bersama Bling. Dah, kita tunggu apa lagi? Jomlah. Tunggulah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada bersama saya sekarang Abang Imran Rosli dari Bling. Assalamualaikum Abang Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua warga SK Bandar Hilir. Boleh tak Abang kongsikan pendapat Abang tentang perjalanan program pada hari ini? Alhamdulillah, hari ini abang sampai je di SK Bandar Hilir. Abang rasa sangat gembira, sangat teruja berjumpa dengan pelajar-pelajar, dengan guru-guru warga SK Bandar Hilir. Hari ini sangat bertuah SK Bandar Hilir kerana hari ini abang juga bertuah kerana berjumpa dengan pelajar, dapat memberikan perkongsian tentang program Galakan Membaca, memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar tentang betapa pentingnya membaca dan betapa penting mencari ilmu pengetahuan. Dan sekarang, generasi sekarang, abang nak kembalikan semula generasi yang suka membaca dan suka akan ilmu pengetahuan. Macam tu ya Abang Im. Ya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Abang Im, boleh tak Abang Im bagi satu tip cara mentanamkan minat membaca dalam diri? Baiklah, untuk pelajar SK Bandar Hilir, satu tips yang abang boleh kongsikan untuk pelajar-pelajar untuk terus membaca buku dan menanam minat untuk baca buku. Kalau belum minat membaca buku, abang cadangkan untuk pelajar-pelajar dapatkan buku-buku tentang perkara-perkara yang awak minat terlebih dahulu. Contohnya, awak bacalah buku-buku, contoh awak minat sukan ataupun awak minat tentang sains. Awak baca buku tentang sains dahulu, awak baca, cari ilmu pengetahuan tentang buku itu dan awak sebarkan kepada kawan-kawan, keluarga dan guru-guru, dan awak teruskan baca buku-buku yang lain. Jadi awak ada rasa minat dan awak akan teruskan baca buku-buku lain. Itulah salah satu tip yang abang boleh kongsikan untuk pelajar SK Bandar Hilir. Terima kasih Abang Im. Sama-sama. Wah, seronok kan program pada pagi ni? Ya, tengok buku dia pun semua cantik-cantik. Yang dah beli tu, jangan lupa baca pula. Sampai berjumpa lagi Bling. Bye.